Suatu hari kan, aku dengan family aku decide nak jalan dekat Cameron Highland. Jumpa satu tempat ni sangat menarik, dan kawasan dia sangat cantik weh. Dekat sini dia berkonsepkan Japanese. So kau tengok sendiri pokok-pokok dia hijau-hijau, dan kau boleh tengok sendiri ada pokok gunung-gunung kat depan ni. Dan selepas tu dia didirikan bilik air yang bertemakan bulu-bulu dan susunan-susunan batu kat sini. So korang senang nak berjalan nanti. So aku sendiri tengok dekat luar apa. So ni pemandangan daripada atas. Kalau korang nak tengok video penuh, nanti aku uploadkan dekat link dekat bawah, okay? Dan dari segi makanan, korang kena makanan sendirilah. Dan sambil lepas aku jalan tu, aku pergi dekat kawasan lobi dia. Cantik. Memang dia estetik. Ni kawasan menunggu untuk check-in nanti. Dan sambil-sambil tu kami lepak dekat kursi ni, sambil-sambil healing-healing waktu pagi, dan perkenakan dengan teh jepu. Aku tengok tu. Time ni pukul 8 pagi, memang sejuk weh. Dan selepas tu aku dengan family aku pun decide untuk makan lagi wayu kat sini. Bukan kat sini, dekat luar. Okay, so kita layan je lah, bakar-bakar dulu. Sambil-sambil kita tengok. Wah, kejadian dia memang cantik. Kena daging dia tu memang kau tak rasa macam daging lah. Dan last kali aku try dessert. Dessert ni dalam tu ada inti kat buah kacang merah macam tu.